Bitcoin ETF terima aliran masuk 446 juta. Institusi kembali aktif membeli Bitcoin seminggu ini dengan aliran masuk ETF mencecah 446 juta. Sementara dana Ethereum alami aliran keluar sekitar 244 juta. Perbezaan ini menunjukkan para pelabur besar semakin yakin dengan Bitcoin berbandingkan altcoin atau coin yang lain selain daripada Bitcoin. Pasaran nampak tenang tapi di belakang tabir duit besar tengah bergerak. Jadi korang jangan rasa macam market tengah merah. Kita boleh nampak dekat sini. Orang keluar daripada Ethereum atau daripada altcoin masuk pergi ke Bitcoin. Jadi kalau ada terasa macam Bitcoin hijau yang coin-coin lain merah disebabkan benda tu. Orang tengah keluarkan untung daripada coin-coin lain masuk pergi ke Bitcoin. Waktu masa ni diorang akan jangka Bitcoin akan melonjak lagi lebih tinggi berbandingkan altcoin, dan daripada situ diorang akan keluarkan duit daripada Bitcoin masuk ke altcoin